Kita ni azab kecil ke azab besar tak nak. Bila sebut azab menyusahkan kita. Kita nak Allah beri rahmat kasih sayang kepada kita. Nah, setelah kita mati. Lepas Nabi wafat, orang datang jumpa Aisyah. Ya Aisyah, kamu isteri Nabi, apa yang Nabi selalu baca? Kami tengok mulut dia bergerak-gerak membaca sebelum salam. Katanya Aisyah, Nabi minta berlindung daripada azab kubur. Satu hari Nabi pergi dari satu sebuah kampung yang ada kubur banyak. Kemudian ada beberapa orang sahabat Nabi duduk tepi tu. Nabi tengok kubur, Nabi tengok ada sahabat ada 3 orang. Nabi kata mana? Sta'idu min azabil qabri. Minta kamu berlindung dengan Allah dari azab kubur. Seorang sahabat perempuan bertanya, ya Rasulullah, apil qabri azab? Adakah dalam kubur pun ada azab? Nabi kata, na'am, ada. Innahu ya'zabuna bi'azabin yasma'uhu al-bahaim atau kama qala. Mereka diazab di dalam kubur yang dapat dengar bunyi azab itu oleh binatang.